اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai imam cahaya, petunjuk serta rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami daripadanya apa yang telah kami lupakan, dan ajarkan kami darinya apa yang kami jahil, serta rezekikanlah kami untuk membacanya siang dan malam, dan jadikanlah ia sebagai hujah kepada kami, wahai Tuhan sekalian alam. Rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai imam cahaya, petunjuk serta rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami daripadanya apa yang telah kami lupakan. Oh, zakirna dan ajarkan kami darinya apa yang kami jahil, serta rezekikanlah kami untuk membacanya siang dan malam, dan jadikanlah ia sebagai hujah kepada kami, wahai Tuhan sekalian alam.
rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah ia sebagai imam cahaya, petunjuk serta rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami daripadanya apa yang telah kami lupakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran,